Jenama rim Jepun yang banyak diabaikan oleh korang guys. Okay guys, sebenarnya rim Jepun dia bukan sahaja jenama race, NK ataupun SSR. Sebenarnya banyak lagi. Tapi antara satu ni yang diabaikan oleh korang ialah jenama wet spot. So wet spot yang korang tahu TC05 dan TC105X, tapi korang banyak model lagi tak tahu. So hari ni Wan Cina nak unboxing satu set rim daripada jenama wet spot yang baru sampai kedai Wan Cina. Okay, kita buka kotak dulu, tengok rupa rim ni macam mana guys. Okay guys, inilah rupa rimnya Wet Spot SA25R. Okay, kita boleh nampak rim dia sangat simple dan design dia memang sangat menarik. Dia nampak banyak spoke tetapi dia nampak juga macam 5 spoke saja. Kita boleh nampak. Okay, so warna dia adalah metallic black dengan lining silver belah tepi sini. Okay, kita boleh nampak metallic black ni dia boleh nampak glitter-glitter dalam cat rim ini. Okay, so memang finishing dia sangat-sangat cantik. Okay, rim ini dia datang sekali dengan cap dia. Cap dia bukan optional. So kali ini korang beli rim Jepun memang dapat cap sekali. Okay, harga dia sangat mampu milik, macam 57 CR. Okay, so wet spot ini dia punya spek ialah 19x8.5, offset 45, PCD 5x112. Sangat sesuai untuk Mercedes, Audi ataupun Volkswagen yang pakai 4 biji rim, semua sama. Okey, untuk caliper pula sekarang banyak kereta dah datang sekali dengan big brake kit ataupun caliper besar. So rim ini memang boleh lepas kebanyakan brake caliper lah. Kalau terlalu besar sangat tu kita tak dapat nak pasti, tetapi kebanyakan semua boleh lepas. Okey, kita nampak overall finishing rim ini memang semua sangat cantik. Dari depan, belakang, dalam semua sangat cantik. Okey, rim ini adalah floor foaming. So jom kita tengok timbang rim berat dia berapa dulu guys. So guys, kita timbang berat dia, kita boleh nampak berat rim ini adalah 9.3 kilo sahaja untuk rim 19 inci. Dia lagi ringan daripada rim 57 CR yang Wan Cina baru review sahaja. Okey, so rim ini harga dia mampu milik, berat dia pun ringan, 19 inci memang sesuai untuk kereta korang yang nak cari 19 inci tu. Okey, so itu sahaja untuk kali ini. Kita nak review sikit rim ini dan juga bagi korang tahu adalah rim ini ready stock dekat kedai kita orang. Okey, kalau suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.